Selamat sejahtera semua. Dalam video hari ini, kita nak tengok tentang kuasa 2. Kuasa 2, dia punya bentuknya adalah contoh 2 kuasa 2. Nombor yang kita tulis dekat atas, yang kecil ni, kita panggil sebagai kuasa. Jika dekat sini ditulis 2, dia adalah kuasa 2. Contoh, jika macam ni, yang ni adalah kuasa 3. Yang ni kita panggil sebagai 2 kuasa 3. Kalau yang ni, 2 kuasa 2. Untuk video hari ini, kita nak tengok tentang kuasa 2. Kuasa 2 maksudnya, apa-apa nombor yang tulis dekat sini, dia darab dengan dia punya asal. 2 darab 2. Kita ambil 2 ni, yang ni adalah base ataupun base number. So, yang ni 2. Lepas tu dia cakap kuasa 2. So, jadi kita kena darab 2 kali. So, jawapannya 2 darab dengan 2 dapat 4. Contoh seterusnya 3 kuasa 2. So, base number kita adalah 3. So, 3 darab dengan 3. 3 darab 3 adalah 9. Kebiasaannya, ramai orang buat salah dekat bahagian ini. Contoh soalan 3 kuasa 2. Ramai orang ingat 3 darab 2. Dan jawapan yang dia orang dapat adalah 6. Sebenarnya jawapan ini adalah salah. Ini adalah jawapan yang betul. Kita mestilah kena ambil base number. Dan base number tu kena darab dengan asal dia juga. Contoh seterusnya 4 kuasa 2. So 4 darab dengan 4. 4 darab 4 adalah 16. Sama juga kalau dia orang bagi pembeli ubah. Contohnya, kita ada pembeli ubah A kuasa 2. Ini pun sama juga. So, dia sebabkan ada kuasa 2, kita kena A darab A. Jika pembeli ubah kita expand ataupun kembangkan, kita akan dapat A darab dengan A. Jika kita selesaikan A darab A ni, kita dapat balik A kuasa 2. So, biasanya soalan akan tanya, kembangkan A kuasa 2, B kuasa 2, macam tu. Seterusnya, kita ada lagi satu example, iaitu A, B kuasa 2. Jika macam ni, kita kena pastikan dekat sini ada bracket ataupun tidak. Untuk soalan ni, tak ada apa-apa bracket. Maksudnya, kuasa 2 adalah untuk yang ni B ni sahaja. So, A tak ada apa-apa kuasa. Jawapan akhir kita, A darab B kuasa 2. B kuasa 2 maksudnya B darab dengan B. So, ini adalah jawapan akhir selepas dikembangkan. Jika soalan bagi A, B, bracket, and then kuasa 2. Maksudnya, kuasa 2 ni untuk B dan juga A. Jadi, A kuasa 2, B kuasa 2. Jika kita kembangkan, A kuasa 2 adalah A darab A. And then kita ada B. So, darab B, darab B. So, ini adalah jawapan selepas dikembangkan. Ini adalah asas yang kita biasanya belajar untuk kuasa 2. Kuasa 2 ni, contohnya, jika ada punca kuasa 2, dan kuasa 2 adalah saling tukar-menukar. Contohnya, kita ada 2 kuasa 2. Yang ni boleh juga dikatakan sebagai punca kuasa 2 kuasa 2. So, dua benda ni adalah sama. So, yang ni saja untuk video kali hari ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih.